Okay geng, sekarang ni aku ada kat mana? Aku ada kat Kuala Pilah dan Abang Ahmad Berdesup Racing. Sekarang ni kita bersama dengan motor paling berdesup dekat Malaysia. Harga yang berdesup, pergi dia pun berdesup. So yang ni Mili, last model punya, tahun 99. Macam kau tengok kat sini, motor ni tak adalah 100% original, tapi abang tu bagi juga barang ori. Spek apa ni bang? Engine open. Engine spek open. Nak dengar bunyi macam mana tak? Ni kita belanja. So aku dah tunai dah pun hajat korang nak sangat tengok aku berkonten dengan RZ kan. Tapi ni RZ orang Abang Ahmad punya RZ, bukan aku punya. Tu motor aku kat tepi tu kau nampak yang katik tu V100. Ini hari ni kita nak buat konten apa dekat kedai Abang Ahmad ni. Kita nak pasang ni fast throttle alloy. Tadi look bila orang tengok kabel throttle tu pusing, dia punya syahdu tu dia macam. Nak beli RZ belum lagi lah. InsyaAllah lah, tunggu motor aku dah tak ada benda sangat nak buat. Okey lah, tengah kupon modal ni LCV1 boleh lepas jual. Sikit lagi nak jual motor apa pula nak beli RZ. Nak tengok macam mana pemasangan fast throttle ni dekat motor V100 ni. Jom. Sekarang ni kita dah mulakan proses-proses melerai. Macam motor skuter ni, dia punya carburetor tu belakang. Sekarang ni Abang Ahmad nak buka, nak tengok berapa panjang kabel throttle dia. Kita nak ukur apa semua. Bagus saya datang kat kedai ni tau, boleh ukur. Ada berapa pilihan warna? Kau boleh tengok kat sini. Ada 9 pilihan warna. Untuk pilihan kabel pula ada 6 pilihan warna. Contohnya macam ni lah, fast throttle merah. Nak pakai dengan kabel merah terus pun boleh. Kalau nak buat dia lain sikit, nak pakai kuning ke, nak pakai hijau ke kan. Tengok RZ ni, cover set dia warna biru. Dia ambil yang ni fast throttle alloy dia warna biru. Kabel dia pula warna kuning. Ikut kreativiti owner lah. Sekarang ni kita dah buka bahagian depan. Abang ni pun cakap dia lebih kurang Vespa lah. Untuk skuter siput aku ni kan, aku rasa aku pakai ni kot. Biru punya fast throttle alloy. Lamit warna biru juga, kabel macam bosan pula. Motor aku tu lebih dia tu banyak kat hijau. Warna hijau tak lah. Aku rasa aku ambil warna kuning kot. Lebih kurang macam RZ ni lah, boleh lah. RZ ni tak dapat setup dia punya fast throttle pun okey lah. Ngam lah tu. Video ni aku banyak cakap sikit kan. Dah lah aku game korang beli RZ. Tak apalah. Korang layan dulu proses pemasangan kabel throttle ni dekat V100 aku. Dah siap dah pemasangan fast throttle alloy dekat Suzuki V100 aku ni. Korang berminat tak nak pakai macam ni? Boleh roger je Abang Ahmad Berdesup Racing, Kodai Kek Pilah. Yang doket boleh dah datang pasang.